Nestle nak buang 16,000 pekerja. Engkau dengar tak? 16,000 bro. Syarikat makanan gergasi dunia yang kita semua kenal, dari Milo, Maggi, KitKat, Nescafe tu, CEO dia baru masuk je dan terus umum pelan jimat kos besar-besaran. Target dia 3 bilion Swiss franc. Bukan juta bilion. Dan yang paling terkesan, 12,000 orang dari bahagian pejabat dan 4,000 lagi dari kilang dan logistik. Total lebih kurang 5.8% daripada seluruh tenaga kerja Nestle. Kenapa sampai jadi macam ni? Sebab jualan makin perlahan, kos operasi naik kau-kau dan hutang syarikat makin berat. Pelabur pun mula risau dan bila tekanan makin kuat, Nestle terpaksa bertindak. Tapi bukan salah dalaman je lah, faktor luar pun besar juga. Tarif import dari Amerika naik, pengguna makin berjimat dan tabiat makan orang seluruh dunia pun dah berubah. Dulu orang suka makanan proses, sekarang semua nak natural lah, nak sihat lah, nak segar. Dan perubahan trend ni betul-betul hentam jenama besar-besar macam Nestle ni. Tapi kau tahu tak apa pengajaran paling besar? Kalau syarikat gergasi macam Nestle pun boleh goyang, siapalah kita nak rasa selesa sangat? Dunia sekarang ni dah pun berubah. Tak adalah istilah kerja confirm sampai pencen dah. Kalau kau tak adapt, kalau kau tak belajar benda baru, kau akan terus tertinggal. Rezeki memang Allah yang bagi, ya betul. Tapi usaha, ilmu dan flexibility itu tanggungjawab kita. Jangan tunggu kena buang baru nak cari jalan. Jangan tunggu tersepit baru nak belajar. Mulakanlah dari sekarang, ubah sekarang. Sebab kalau Nestle pun boleh buang 16,000 orang, kau fikir kerja kau tu betul selamat ke? Aku Aizil Samni, Ideas That Move Malaysia.